Perak Sejahtera 2030 Sekuriti Makanan fokus utama. Bagan Datuk, Daerah Pengeluaran Kelapa Negeri. Inilah laman Perak Sejahtera 2030, gabungan pertanian, teknologi dan juga pelancongan. Ianya juga merupakan pusat inovasi kelapa di Bagan Datuk. Antara aktiviti-aktiviti yang menarik adalah demonstrasi pembuatan kelapa telur iaitu warisan tradisi yang unik, demonstrasi pendemungaan bantu untuk kelapa hybrid bagi hasil yang lebih berkualiti, pemprosesan cocoa fiber bagi memanfaatkan sisa kelapa jadi produk yang bernilai, dan juga testbed teknologi pengeluaran minyak kelapa darah. Di Bagan Datuk, kelapa telah dituai secara besar-besaran untuk pasaran tempatan dan luar. Ladang kelapa Bagan Datuk bukan sekadar sumber hasil, ia adalah lambang harapan dan masa depan makanan negara. Perak Sejahtera 2030, sekuriti makanan untuk semua.